Okay, dekat tepi ni adalah button untuk on off dia. Okay, tekan lama-lama, so dia akan menyala. So dia terus akan detect. So dia ada sensor lah kat dalam ni. So suhu sekarang 27 dengan tahap kelembapan 60. Ni indikator bateri dia dekat atas. So dalam dia dilengkapi dengan electrochemical sensor. Okay, dalam ni ada sensor yang boleh detect 3 level carbon monoxide concentration. So kalau kita nampak ni COPPM ni, inilah bacaan dia. So dia punya sound tu dia akan keluar 90 decibel. So agak kuat jugalah. So kalau kita duduk dekat dalam kereta ke dalam kemah ke, kalau boleh detect benda ni bunyi, dia akan alert. So dia akan keluar blinking warna merah. So kena berjaga-jagalah. Mungkin ada kebocoran gas ke, atau ada gas karbon monoksida yang membahaya tu. So jadi kita boleh ambil tindakan lah untuk tengok apa gas bocor ke apa ke kan. Benda ni pun boleh guna kat rumah. Selain daripada kita guna outdoor, pergi camping, tak apa bang, pergi camping ataupun dalam kereta pun kita boleh gunakan benda ni. Kita boleh letak benda ni. Dia tahan lama tau bateri dia. So untuk charge dia, dia pakai type C. So boleh charge dia dekat bawah ni. Kapasiti bateri dia 3350 mAh, boleh tahan 120 hingga ke 200 jam.